baik. Orang perempuan harus pergi ke kubur lain pada hari tanam. Ada pun hari tanam makruh. Itu pendapat muktamad dalam mazhab. Hari tanam makruh, hari lain harus. Faham? Jadi mak moleknya rasa tanam tak sogi ya. Kerana apa? Kerana bolong orang nak urus benda fardu kifayah, sibuk ngemu. Nak? Tengok, kadang-kadang bukan kubur tu, kat orang nak semayang. Orang nak semayang di rumah. Kan ramai puan duk keliling mayat tau. Bila kita nak pergi semayang, Tok Imam siapa belakang, tidak lari duduk depan pintu. Depan Tok Imam tu, kelang. Pagi orang tanam mak ke sebelah, jangan pergi, kita kau puan belakang. Nampak? Jangan pergi. Ulama kata jangan pergi. Sekarang orang tak ada belakang dah pasal dek. Mai tunjuk kubur mak, kakak nak pergi kejap. Faham? Itu cara dia. Tak ada orang larang pun. Betul tak? Pergi lah. Tidak pernah orang nak usul mayat dah sibuk dengan dia.